Aiman, sedar tak sedar lagi beberapa hari je Ramadan nak pergi. Boleh tak aku nak tanya sikit, apa kelebihan Ramadan dan kenapa kita kena berpuasa? Ya, betul tu Man, lagi sikit je Ramadan nak habis. Sedih je rasa bila Ramadan nak pergi. Kelebihan Ramadan ramai orang tak tahu. Yang Ramadan ni bulan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tibanya bulan Ramadan, pintu syurga dibuka luas, pintu neraka ditutup rapat, dan setiap amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Oh, faham. Kiranya kita diwajibkan berpuasa lah ya. Sebab tu dalam rukun Islam yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Lepas tu, kalau kamu nak tahu, sewaktu Nabi Muhammad SAW naik ke Kutbah, Nabi Muhammad SAW mengaminkan 3 doa sampai sahabat tertanya-tanya. Salah satu doa Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, mana-mana umat kamu yang masuknya bulan Ramadan hingga keluarnya bulan Ramadan membawa dosa yang sama banyak, maka aku doa orang itu celaka. Dan Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa tersebut. Berharap kita semua sebelum keluarnya bulan Ramadan ni, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, InsyaAllah. Ramadan kita, Ramadan kita, Ramadan kita.